Okay geng, Profender X Series dengan X Series Plus untuk X-Max, NVX, NMAX, Forza, Zone Test 368G, ADV 350. Semua ni ready stock kat sini. Ni semua ready stock untuk X-Over lah. Dengan Profender Fork Kit. Profender Fork Kit ni ada untuk X-Max dengan Forza sahaja. Motor lain belum ada keluar lagi. Okay, nanti XADV 750 akan Profender pun akan bawa keluar juga mono dalam masa terdekat ni. Harga aku tak sure berapa. Dia belum release lagi lah dekat kita. Okay, beza Profender X Series dengan X Series Plus. Macam sebelum ni aku pernah cerita. Okay, tak apa, hari ni aku cerita lagi. Ini X Series Plus, ini X Series. Okay, kalau korang tengok kat tabung dia pun dah ada beza. X Series Plus dia lagi panjang 10mm dari X Series. Dalam ni dia ada upgrade, dalam ni pun dia ada upgrade dengan macam compression knob, rebound ni semua dah ditukar kepada alloy. Yang sebelum ni plastik X Series plastik, X Series Plus alloy. Ini boleh tukar, ada jajan dia macam ni lah. Okay, ini dia punya jajan dia lah, accessories dia. Compression, rebound dengan preload. Ni tiga-tiga ni boleh tukar. Dengan satu lagi ni, ini panggil apa? Lock nut. Lock nut ni pun ada jual, boleh tukar juga. Profender X Series Plus, lagi satu korang boleh adjust high low. Contoh macam X-Max 345mm ke 355mm, lagi satu size 330 ke 320mm. Kalau X Series ni tak boleh, dia tak boleh adjust Dia tak boleh adjust. Kalau ambil 350 dia still 350, nak rendah lagi korang kena tukar yang lain 330. Okay, X Series ni pun dah tak ada masuk lagi apa yang ada je, pasal dia dah stop production. Lepas ni semua akan di-upgrade ke Profender X Series Plus. Okay, korang kalau ada yang nak buat service fork ataupun nak tukar Profender X-Over, korang boleh Roger CMC Garage. Nombor ada dekat bio. Ciao.